Hello guys, welcome to my channel. So hari ni kita akan membahas tentang handphone aku. So aku dah bahaskan dengan cikgu tu kan. Sekejap je, 1 minit tu saat. Okay, handphone pertama aku adalah bukan handphone lah, tablet je. Tablet tu dia dah lama tau. Sampai umur 3 tahun sampai 2 tahun. Gila, aku 7 tahun dah langsung bom. Dia belon langsung. Dengan sedihnya aku simpan tablet tu. Aku tak nak buat weh, ataupun aku buat kat sampah. Kalau tak, dia meletup weh. Dia meletup tu tak main-main tau. Meletup dia tu. Dahsyat. Okay, nombor 2 adalah handphone Redmi. Handphone Redmi aku adalah handphone paling tahan lama. Umur aku handphone tu dah cas 1 hingga sekarang tau. Dengar aku ni. Tak apa hebat je dia tu. Aku sedih kalau tak ada handphone ni. Kalau tak ada dalam pun aku tak ada handphone, aku tak ada bobby. Okay, handphone ni dia bagus tau. Kalau kau masuk air dia rosak langsung. Okay, seterusnya nombor 3 adalah handphone Vivo. Nama handphone Vivo tu aku tak tahu Vivo apa. Tapi bila je kawan aku tu dia pegang handphone tu, tak tahu tak sebab apa dia rosak. Sebab kawan aku tu dah lah dia guna handphone aku. Elok-elok je aku tengok, aku main, tiba-tiba boom, rosak gila nak mampus. Aku tak nak cakap macam Harut lah, tak toksik. Tapi disebabkan handphone aku rosak tu, aku sedih weh. Handphone tu dah mahal. Tak mahal sangat lah, 500 je. Dia meminta maaf dengan aku dan aku maafkan dia dah. Itu settle dah masalah. Baik, jangan lupa like dan subscribe.